Okey, selamat datang semua. Dalam kupasan kita kali ini, kita nak sembang tentang satu topik yang betul-betul kritikal dan saya rasa ia relevan dengan kelangsungan hidup kita semua di planet ni. Kita akan tengok secara mendalam pasal sumber semula jadi dunia yang kita tahu, terhad. Dan kita juga akan rungkaikan kenapa kerjasama ekonomi global ni sebenarnya bukan lagi satu pilihan, tapi satu kewajiban yang mutlak. Ada banyak data dan fakta menarik yang kita dah susun, jadi pastikan anda fokus dan jom kita mulakan. Bayangkan senario ni. Apabila sumber bumi kita makin hari makin susut, macam mana agaknya negara-negara di dunia ini nak bertahan? Maksud saya, kita hidup kat satu planet je, dengan sumber yang terhad, tapi permintaan kita untuk tenaga dan bahan mentah, tak pernah berhenti meningkat. Ini memang satu dilema besar, dan jawapan kepada persoalan inilah yang akan tentukan nasib ekonomi dan masa depan kita bersama. Mari kita selami isu ni. Untuk memudahkan, fokus kita hari ini terbahagi kepada 4 bahagian. Kita akan mulakan dengan melihat taburan tenaga dunia, lepas tu kita fahami krisis sumber semula jadi, diikuti dengan kerjasama ekonomi antarabangsa dan akhir sekali kita kupas apa sebenarnya kepentingan kerjasama ekonomi ini. Okey, bahagian pertama, mari kita tengok macam mana taburan tenaga dunia kita. Untuk pastikan dunia moden kita ni terus berputar, kita sebenarnya sangat bergantung pada 2 kategori tenaga. Kat satu bahagian, kita ada bahan bakar yang tak boleh baharu, macam petroleum, gas asli dan arang batu. Sumber-sumber inilah yang dah pacu industri kita bertahun-tahun lamanya. Tapi realitinya, ia makin habis. Jadi kat bahagian yang satu lagi, kita ada tenaga alternatif, boleh baharu. Benda-benda macam geoterma, tenaga angin, tenaga suria dan biomass. Perbandingan ini sangat-sangat penting sebab ia tunjukkan satu peralihan besar yang terpaksa dan sedang dibuat oleh negara-negara di seluruh dunia. Kita kena beralih ke arah tenaga yang lebih mampan kalau tak nak sumber kita habis langsung. Dan benda ni sangat menarik tau, bila kita perhatikan macam mana setiap negara tu gunakan kelebihan geografi diorang yang unik. Contohnya turbin angin macam ni. Bila tengok je, kita akan teringat negara Belanda yang sangat bijak manfaatkan tiupan angin laut diorang. Dekat Iceland pula, diorang guna tenaga geoterma hasil daripada haba bumi, manakala negara macam Jepun fokus pada tenaga suria dan China memang sangat rancak bina empangan hidro. Ini jelas buktikan yang penyelesaian tenaga kita pada masa depan sangat bergantung pada macam mana kita sesuaikan teknologi dengan persekitaran semula jadi kita. Sekarang, kita masuk ke bahagian kedua dan ini agak membimbangkan, krisis sumber semula jadi. Peralihan ke tenaga bersih ni bukannya boleh jadi sekelip mata. Dan eksploitasi yang melampau dah bawa kita ke satu titik yang sangat genting. Krisis besar ni sebenarnya bawa 4 impak yang nyata dalam hidup kita. Dari sudut politik, kita mula nampak pergaduhan, rebut kawasan yang kaya dengan sumber sampai jadi konflik wilayah. Dari segi ekonomi pula, bila barang kurang, harga komoditi akan melambung naik dan ini terus tekan kos sara hidup kita. Untuk masyarakat, benda ni memburukkan lagi isu kemiskinan dan kebuluran. Dan yang paling menyedihkan, alam sekitar kita terpaksa bayar harga yang paling mahal bila ekosistem musnah. Jadi krisis ni bukan sekadar teori atas kertas ya, ia pelan-pelan beri kesan pada realiti harian kita. Anda tengok sendiri imej glasier yang mencair ni. Ia bukan sekadar gambar, tapi satu bukti visual yang sangat menakutkan pasal kemerosotan kualiti alam sekitar kita. Bila kita berterusan tebang hutan ikut suka hati, bakar bahan api fosil tanpa kawalan, suhu bumi akan naik secara drastik. Benda ni bukan je cairkan ais kat kutub sana, tapi ia hapuskan terus tempat tinggal pelbagai jenis haiwan dan tumbuhan. Kalau kita biarkan je krisis ni berterusan, kerosakan rantaian ekosistem ni lambat laun akan jadi satu bala yang kita tak boleh nak betulkan balik. Baiklah, masuk ke bahagian ketiga. Jadi, apa jalan penyelesaiannya? Jawapannya, kerjasama ekonomi antarabangsa. Jadi, macam mana negara-negara ni nak selamat daripada ancaman tadi tu? Simbol jabat tangan berlatar belakangkan panel suria ni sebenarnya satu metafora yang sangat ngam untuk jalan penyelesaian kita. Perjanjian global ni bukan sekadar proses birokrasi yang bosan dalam pejabat tau. Ia adalah satu rangkaian kelangsungan hidup yang sangat kritikal. Bila satu-satu negara tu tak mampu nak hasilkan sumber tertentu, apa diorang buat? Diorang kena bekerjasama, buat hubungan perdagangan dan saling tolong-menolong bawa masuk teknologi. Kerjasama antarabangsa inilah kunci utama untuk kita tampung lompang kekurangan sumber kat mana-mana negara. Mari kita tengok contoh terdekat talian hayat serantau kita sendiri. Sebelah kiri itu, kita ada logo ASEAN yang ditubuhkan pada 1967 dan ada 10 buah negara Asia Tenggara. ASEAN ni memang fokus betul pada integrasi ekonomi dan kerjasama sesama kita. Dekat sebelah kanan pula, kita ada APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Yang ni lebih besar, ada 21 negara anggota dan mainkan peranan gergasi untuk galakkan perdagangan bebas pelaburan kat seluruh rantau ni. Malaysia sendiri sangat aktif tau dalam kedua-dua pertubuhan ni, semata-mata nak pastikan rantaian bekalan kita sentiasa selamat dan terjamin.
Kalau kita angkat sikit pandangan kita ke peringkat global pula, kita akan jumpa organisasi gergasi macam WTO, iaitu Pertubuhan Perdagangan Dunia. Diorang ni uruskan sistem perdagangan kat skala yang paling besar. Tugas utama WTO ni adalah untuk pastikan pergerakan bahan mentah dan produk tu selancar mungkin, tanpa ada halangan yang tak masuk akal. Manakala EU atau Kesatuan Eropah yang mula wujud sejak 1958 tu pula, diorang ni tunjukkan satu tahap penyatuan ekonomi yang sangat mendalam, di mana diorang satukan negara-negara Eropah ni di bawah satu pasaran je. Institusi-institusi besar macam inilah yang sentiasa pantau dan pastikan rantaian bekalan dunia sentiasa stabil, tak kira apapun krisis yang melanda. Dan ini membawa kita ke bahagian terakhir, kepentingan kerjasama ekonomi. Kenapa semua ini penting? Cuba perhatikan carta ni. Ada satu fakta yang saya rasa sangat menarik. Pada tahun 2016, Malaysia import minyak mentah yang nilainya mencecah $2.82 bilion. Anda mungkin terfikir, nanti sekejap, Malaysia kan negara pengeluar minyak. Kenapa nak kena import lagi? Betul, minyak kita berkualiti tinggi, tapi kita masih kena import 27% dari Arab Saudi, 17% dari Rusia dan 13% dari UAE. Pelik kan? Tapi ini sebabnya. Melalui hubungan ekonomi macam inilah, negara kita boleh dapat pelbagai jenis bahan mentah pada harga yang jauh lebih berbaloi untuk tampung kilang-kilang dan industri dalam negara kita. Kalau tak ada kerjasama ekonomi, keseimbangan pasaran macam ni memang takkan wujud. Pendek kata, ada 4 manfaat paling besar bila kita buat kerjasama ekonomi ni. Pertama, negara kita boleh dapatkan bekalan bahan mentah secara berterusan, tanpa putus. Kedua, ia sangat membantu dalam pemindahan teknologi, di mana negara maju boleh kongsi kepakaran dengan negara membangun. Ketiga, kita dapat luaskan pasaran kita. Barangan tempatan boleh terbang jauh ke luar negara. Dan yang keempat, pelabur asing akan masuk, bawa modal dan rancakkan lagi ekonomi kita. Hasilnya apa? Kita dapat nikmati pelbagai jenis barang kat kedai, peluang kerja bertambah dan teknologi sekeliling kita berkembang laju setiap hari. Jadi kesimpulannya, hari ini kita dah nampak dengan jelas betapa rapuhnya kebergantungan kita pada sumber alam ni, krisis yang sedang menanti kalau kita buat tak endah, dan macam mana sistem kerjasama global ni bertungkus lumus mengekalkan keseimbangan. Tapi, ia meninggalkan kita dengan satu persoalan yang agak mendalam. Adakah perkongsian global kita pada hari ini betul-betul cukup utuh untuk selamatkan masa depan anak cucu kita? Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan bersama. Teruslah ambil tahu dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan yang seterusnya.